Yang nak kongsikan satu fakta yang menakutkan, ramai yang masih tak sedar. Ramai pesara dengan pencen atau dengan KWSP akan jatuh miskin selepas 10 tahun. Kenapa? Pesara kerajaan terima duit pencen 50% dari gaji terakhir mereka. Katakan pesara kerajaan terima duit pencen RM3,000 sebulan. Pencen RM3,000 sebulan ini tiada increment atau kenaikan. Ianya akan kekal sehinggalah pesara meninggal dunia. Jika pesara terima pencen RM3,000 sebulan, macam mana boleh jatuh miskin? Atas sebab inflasi. Kenaikan harga barang dan perkhidmatan akan meningkatkan kos sara hidup. Dalam masa 10 tahun, nilai RM3,000 sudah jauh berbeza dari sudut kuasa membeli. Bermakna, dalam masa 10 tahun, ramai pesara mungkin tidak mampu untuk survive dengan pencen mereka. Sama juga seperti pesara KWSP, simpanan yang banyak akan jatuh nilai bersama dengan inflasi. Tetapi berbeza dengan pesara yang menyimpan simpanan persaraan dalam bentuk emas, mereka dapat hidup dengan selesa sepanjang zaman persaraan mereka. Antara fungsi emas ialah ia mengekalkan kuasa beli tidak kira hidup di zaman mana sekalipun. Sebab kenaikan harga emas selari dengan inflasi, harga barang emas naik, harga emas juga naik. Jadi rancang persaraan anda sebaiknya dan simpan sebahagian simpanan persaraan yang anda tidak gunakan dalam tempoh lebih dari 2 tahun dalam bentuk emas. Bagi yang berminat untuk menyimpan dalam bentuk gold bar ataupun Dina Public Gold, anda boleh rujuk di pin video saya untuk 4 langkah mudah, daftar akaun dan ianya percuma. Saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.